Asyik berbuka kat hotel je, apa kata kali ni ubah kelainan dengan berbuka puasa di resort yang menawarkan bukan sahaja makanan sedap tapi suasana mendamaikan. Mana lagi kalau bukan di Monkey Canopy Resort yang terletak di Sungai Long Ceras. Untuk tahun ni, Monkey Canopy Resort menawarkan buffet Ramadan bertemakan sentuhan cita rasa nostalgia dengan menampilkan sajian warisan tradisional Melayu dan hidangan serantau. Antara hidangan yang disajikan macam ayam salai masak lemak, kambing kuzi, paru belada dan macam-macam lagi. Semuanya sedap-sedap sampai korang jadi rambam mata nak makan apa tau. Dah nama pun buffet Ramadan, takkanlah tak ada hidangan kambing golek kan. Kambing golek kat sini disajikan memang lembut dan juicy. Untuk penggemar pasta, korang wajib cuba tau pasta kat sini, memang sedap dan creamy. Seperti biasa, hidangan aneka pilihan kuih muih, kek dan pilihan pencuci mulut lain pun ada menanti korang. Jangan risau, walaupun lokasi dia boleh dikatakan agak eksklusif, tapi hidangan buffet yang ditawarkan memang berpatutan.